Pernah tak muka anda tiba-tiba merah atau kulit anda mudah rasa gatal, rasa pedih dan panas apabila pakai produk tertentu? Kalau ya, besar kemungkinan kulit anda tak tahan pakai produk tersebut, atau boleh jadi juga sebab kulit anda sedang sensitif dan skin barrier anda itu sedang terganggu. Ramai yang tak tahu sebenarnya kulit sensitif ni bukan jenis kulit. Ya, kulit sensitif ni keadaan kulit dan sesiapa pun boleh alaminya. Tak kira kulit anda jenis berminyak ke, kering ke, kombinasi ke, normal ke. Hari ini saya akan bantu anda untuk kenal pasti tanda-tanda kulit sensitif dan paling penting cara nak rawat dan jaga supaya kulit anda kembali tenang dan juga sihat. Ya, pastikan anda tonton video ini sampai habis. Jom, let's glow together. Hai glowers, okey, ramai yang masih keliru beza antara jenis kulit dan keadaan kulit ya. Jenis kulit tu macam ni. Berminyak, kering, ya, kombinasi dan normal, ini memang jenis kulit semula jadi anda. Biasanya ditentukan oleh aktiviti kelenjar minyak. Tapi kulit sensitif pula adalah keadaan yang boleh datang secara sementara atau berulang ya, bergantung pada banyak faktor. Maksudnya kulit berminyak, kering, kombinasi dan normal semua pun boleh jadi sensitif. Ada potensi untuk jadi sensitif. Bila kulit anda rasa tak selesa, cepat iritasi atau mudah meradang, itu petanda yang skin barrier anda sedang lemah. Boleh jadi disebabkan anda terlalu kerap exfoliate, tiba-tiba tukar produk baru dengan keadaan produk tu tak sesuai pula dengan kulit, ya, persekitaran yang tak stabil, tak bersih, ataupun waktu hormon anda tu naik turun, kita panggil tak stabil lah. Semua ini boleh menjadi pencetus kepada kulit sensitif. Kadang-kadang anda pun tak perasan kulit anda sedang meragam, tapi anda boleh perhatikan beberapa tanda yang saya nak sebut ni. Pertama, kulit cepat merah atau rasa tegang, contohnya selepas cuci muka ya. Kedua, rasa pedih, menyengat atau terbakar bila cuba produk tertentu. Gatal-gatal atau kulit jadi terlalu kering dan kemudian mengelupas. Tapi bila anda alami semua ini, perlu ke stop semua skincare produk anda. Terutama kalau kita kata kulit anda tengah sensitif tu lah. Sebenarnya tak perlu pun untuk anda hentikan pemakaian semua skincare ataupun produk skincare anda itu. Anda masih perlu pakai skincare produk, but you only use apa yang rutin, yang ringkas sahaja. Mulakan dengan rutin yang paling asal dulu. Pilih pencuci muka yang lembut, sebaiknya yang ada pH yang seimbang, yang tak membuatkan kulit muka anda rasa lebih kering, rasa lebih tegang selepas digunakan. Dan kemudian anda kena cari juga pelembab yang ringan, yang tak ada alkohol atau tak ada pewangi. Dan yang paling mustahak, anda kena juga di siang hari pakai sunscreen yang bagus dan sesuai untuk kulit sensitif. Selepas kulit anda sudah kembali sihat dan skin barrier pun dah okey, tak ada lagi tanda-tanda yang kita sebutkan tadi tu, barulah perlahan-lahan anda tambahkan toner, serum atau produk skincare yang lain satu demi satu. Elaklah pakai sekaligus terus benda-benda baru ni. Satu lagi perkara penting yang anda kena tahu apabila skin barrier anda sedang lemah, tinggalkan dulu bahan aktif yang kuat macam retinol, AHA, BHA. Retinol tu memang bagus dan berkesan untuk mempercepatkan penghasilan sel kulit baru. AHA, BHA pun memang bagus dan berkesan untuk tanggalkan sel kulit mati supaya kulit tu nampak lebih cerah dan licin. Tapi ia boleh menjadi terlalu kasar pada kulit sensitif anda. Anda mungkin akan alami kesan seperti pedih, makin kering, rasa terbakar, kemerahan, iritasi dan akhirnya kulit susah lagi nak sembuh. Jadi waktu begini, waktu kulit anda sensitif ni, beri kulit anda tu masa rehat dululah dan gunakan ya bahan-bahan yang biasa saja, bukan gunakan bahan aktif yang terlalu kuat yang saya sebutkan tadi. Untuk kulit yang sedang sensitif atau sedang meragam, sangat saya galakkan juga bertukar kepada bahan-bahan yang lebih lembut, ya, lebih menenangkan dan yang boleh kuatkan kembali skin barrier anda. Pilih produk yang lebih gentle, more soothing, melegakan dan selamat untuk kulit sensitif. Sekarang saya kongsikan bahan-bahan yang anda boleh perhatikan dan pertimbangkan ya, untuk ada dalam produk yang anda gunakan yang ada fungsi menenangkan dan bantu kuatkan semula skin barrier anda dari dalam. Centella asiatica, Cica nama pendek dia, ataupun daun pegaga. Bahan ini sangat lembut pada kulit dan terkenal untuk bantu kurangkan kemerahan, percepatkan proses baik pulih kulit anda semula jadi itu dan sangat bagus untuk menenangkan kulit yang merangsa. Sebab itulah banyak produk
skincare terutama daripada Korea menggunakan bahan ini kerana orang Korea ni mereka percaya kulit yang sempurna, cantik, sihat tu bermula daripada skin barrier yang kuat yang tak ada masalah. Bahan kedua Panthenol. Panthenol juga dikenali sebagai vitamin B5 yang berfungsi sebagai humectant. Maksudnya ia mengunci kelembapan supaya kelembapan tu membantu skin barrier tu kekal sihat. Apabila disapukan pada kulit, Panthenol berupaya membuatkan permukaan kulit rasa lembut, anjal dan sentiasa terhidrat selain kurangkan rasa gatal ataupun pedih. Bahan seterusnya pun menarik, chamomile. Ya, pernah tak minum teh chamomile untuk rasa relax? Kulit pun boleh rasa tenang tau dengan bahan ini. Chamomile adalah ada sifat anti radang, anti-inflammatory semula jadi yang boleh bantu kurangkan kemerahan. Sesuai dipakai jika kulit anda jenis cepat iritasi atau mudah rasa terbakar, rasa burn, rasa stinging bila cuba produk tertentu. Bahan seterusnya oatmeal atau colloidal oat. Jangan terkejut, oatmeal ni bukan untuk sarapan je tau ya. Bila diproses khas untuk masuk dalam produk penjagaan kulit, oatmeal bantu kurangkan keradangan, bantu kurangkan gatal-gatal dan sangat melembabkan. Bahan ini juga sebenarnya terdapat dalam produk yang khusus untuk kulit eczema. Calendula. Bunga calendula memang cantik tapi dalam skincare ia berfungsi untuk meningkatkan pemulihan kulit, merawat kulit yang mengelupas atau yang rasa kasar-kasar. Penggunaan produk dengan calendula akan membuatkan kulit rasa lebih selesa dan lembut. Okey, jadi yang saya nak tekankan di sini adalah kulit sensitif bukan bermaksud anda tak boleh langsung pakai produk skincare. Tapi ia perlukan penjagaan lebih teliti dan lembut ya, yang lebih gentle produknya. Ialah nak cari produk untuk kulit sensitif ni pun makan masa juga, saya faham. Tapi tetap kena ada produk untuk jaga kulit ya. Jangan terus panik atau rasa down kalau kulit anda tu mula meragam ya. Ambil sedikit masa untuk faham signal yang kulit anda sedang berikan kepada anda. Kalau anda pernah alami kulit sensitif, jom kongsikan di ruang komen serta produk atau bahan yang paling banyak bantu anda atasi masalah ini. Thank you for watching. Jumpa lagi dalam video glowy seterusnya. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.